Bikin kita apa? Yang paling best kali ni bila kucing ni makan. Tanjung Maling. Plastik. Ini tip daripada abang nama abang? Amin no. Abiang. Maksudnya bawa plastik ni untuk takut kanjing. Orang boleh cuba lah. Boleh cuba lah. Amin betul menjadi. Ingat saudara Amin Masli. Amin Masli. Soyan buat camping. Kita alu-alukan juga kalau lepas ni. Share kat Facebook Masih Seri Bangka ada grup Sri Kandi kan. Kita pernah jumpa waktu di Karai lah. Dan seterusnya pada individu kita akan bagi selepas majlis ni. Boleh kat belakang ya sebab kita nak. CNC Foldis. CNC mana? Lambang. Okey, Samsudin, Fad. Kita akan mengakhiri 10 cabutan. 10 yang pertama Ini nombor terakhir untuk 10 cabutan. Alhamdulillah, syukur dan nasi puasa ya. Ayam lauk ayam. Macam makan macam ayam chicken. Tukar banyak. Sate. Mantap aja. Ini satu ni. Ya. Api panjang. Saya nak pakai tangan boleh tu ada. Masuk tangan. Ini kenyang boleh tidur. Okey, lepak. Siap duduk peluk ni. Caranya. Sila. Yes. Suasana okey. Alhamdulillah okey. Tempat kemudahan semua. Cantik lah. So kami kena tahu dugaan untuk siapa yang kena datang. Oh, ni first event First event untuk yang besar lah. Oh, yang besar? Tapi ada lah. Ada jualan bang. Ada cantik bang, cantik. Mantap ni design. 145 je. 290. Tu muncul ni. Hey bang, gelak. Let's go. Mari. Dia muncul. Memang best.
lagi. Acah. Aduh, nampak ni lah muka tidur lah. Lari aja. Aduh, macam mana ni? Alamak. Kena buat betul ni. Keras ni. Malu kalau masuk tak betul ni. Kena serius ni. Bagi lagi 8 sikit. Dia tahu ni. Terima kasih. Training Odet. Maybe buat Odet pakai BMX. Ui, rekod orang tu, pecah rekod. Nak buat lainan lah. Terbaik. Silakan bang. Okey bang. Saya menanti. Saya pakai gear paling bawah ni.
Pak Ahmad Desa. Berusia 85 tahun ya. Ya, 85. Okey. Masuk Berusia 85 tahun. Ya. Okey, korang bayangkan. tahun 2020 aja baru. Baru maksudnya 45 tahun lah. Dalam 4 tahun betul ya. Sebelum ni tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada tip lah kita nak pergi tip pun kita pun bukan pandai sangat. Kita usia ini cuma usia kita macam ni kita exercise kesihatan saja. Makan tu kalau kita kata malam tu kita makan kurang lah. Itu kurang. Tidur kita habis lewat pun 10.30 tidur. Habis lewat. Okey. Waktu lebih tak bagus lah. Korang tengoklah Pak Ahmad dah berusia 85 tahun masih boleh berkayuh dengan cergas. Jadi korang jangan banyak alasan sangat. Dapatkan basikal dan kayuh relax-relax macam Pak Ahmad. Tak ada boy. King. Hari ni tak. Hari biasa je. Pagi kafe ada. Bagi kafe dia kita pergi dekat sini lah. Dia bang. Nak pergi. King Oye. King Oye. Follow lady tau. Okey King. Alhamdulillah. Hari ni kayuh ke Sungai Bil ni. Jadi fun lah sebab ramai kan. Biasa kita kayuh sorang-sorang boring je. Tak ada geng kan. Hari ni kayuh ramai-ramai meriah lah, seronok lah. Assalamualaikum. Terima kasih pada yang join bike camp hari ni. So kita tengok ramai, semua orang enjoy. So ni tahun kedua kita buat. Tahun lepas kat Melaka, tahun ni kita buat dekat Tanjung Malim. Terima kasih pada pihak majlis. InsyaAllah 3.0 kita jumpa dekat Pantai Timur lah. Tapi lokasi kita rahsia dulu. Rasa tak bernaga dan tak hebat. Ini semua muka-muka kelajuan. Muka-muka kelajuan. Cucuk boleh ke? Cucuk boleh. Pernah tengok orang cucuk polis tak? Ini dia. Orang cucuk boleh.